Kalau Barat hentak kita, China hentak kita kembali zaman batu lah. Kemana lagi arah kita? Nak minta tolong dengan Indonesia? Thailand tak tolong kita. Thailand dah tengok dah masalah yang ada tu dalam Malaysia ni. Thailand pun tengok, mampu nangkau dia kata. Tak payahlah, kita ni dulu belajar. Nak gali minyak, kita belajar dengan Indonesia. Buat jalan tol, belajar dengan Indonesia. Pandai sikit belagak, pandai sikit belagak. Itu orang kita. Rompak duit pandai. Dalam negara Malaysia ni, rompak duit pandai. Terkadang kita berpikir, dari mana datangnya sikap sombong kaum Melayu palsu di negeri kasino Malaides? Mengapa mereka sangat hobi melecehkan bangsa, bahasa, dan negara Indonesia? Kenapa mereka bikin dongeng untuk memelayukan Indonesia? Padahal, kaum Melayu palsu di Malaysia sebenarnya keturunan suku-suku dari Indonesia. Mereka itu orang Bugis, Jawa, Batak, Banjar, dan sebagainya yang berasal dari Indonesia. Tapi kemudian, mereka menjadi sangat sombong setelah menjadi Melayu palsu. Mereka itu seperti kacang yang lupa kulitnya. Sikap sombong itu mungkin pula sekedar untuk menutupi kelemahan mereka. Kaum Melayu palsu sebenarnya kaum penakut. Melawan penjajah pun tiada nyali. Dan hingga sekarang mereka rela jadi hamba-hamba raja, menjadi manusia yang tidak merdeka sepenuhnya. Kaum Melayu palsu negeri kasino selama ini hanya berbangga dengan mitos dan dongeng yang mereka ciptakan sendiri. Mereka merasa jadi kaum yang hebat. Tapi, mana ada Melayu palsu Malaysia yang sanggup bikin pesawat terbang atau kapal? Mana ada kaum Melayu palsu Malaysia yang menjadi insinyur hebat? Setahu kami, ilmu-ilmu sains di Malaysia dikuasai oleh kaum Cina dan India. Nah, salah satu penyebab kenapa Melayu palsu Malaysia jadi aneh, karena ideologi Melayu Islam yang mereka anut. Dengan ideologi ini, kaum Melayu palsu Malaysia merasa jadi kaum paling benar, paling hebat, dan paling suci. Salah satu penganut ideologi ini adalah Partai Islam se-Malaysia yang kini menjadi oposisi. Berikut ini adalah kecaman pedas dari aktivis Sarawak terhadap ideologi Melayu Islam tersebut. Kalau Barat hentak kita, China hentak kita kembali zaman batu lah. Kemana lagi arah kita? Nak minta tolong dengan Indonesia? Indonesia apa pening kepala sekarang? Thailand tak tolong kita. Thailand dah tengok dah masalah yang ada tu dalam Malaysia ni. Thailand pun tengok, mampu nangkau dia kata. Filipin lagi tak mau tolong kita. Baru Donald Trump bagi naik tarif 24%, menggelupur lah. Bukan sahaja Malaysia tau. Seluruh rantau Asia ni terkena benda ni. Tapi saya nak ceritalah betapa kuatnya kekuatan Amerika tu. Nak dibandingkan kita ni, macam ni je Amerika dengan kita, entah dah, jadi jentik macam ni. Kalau PAS ni, tak ada apa lah. Parti politik yang orang kata. Sebab itu, jangan asyik main, isu perkoman, isu agama, isu kaum. Kita ni politik kita, orang-orang PAS itu sendiri, dia macam ni tau. Orang yang menyokong PAS ni, penyokong-penyokong PAS ni, banyak yang sekolahnya sekerat-sekerat. Bodoh tidak. Pandai pun tidak. Dia sekerat-sekerat lah. Habis. Ni yang mereka tahu sekarang ni adalah, hak orang Melayu, hak Bumi Putra. Dia main isu tu je lah. Dia berpusing-pusing dekat situ. Lepas tu agama. Dia pusing dekat situ je. Dia macam katak bawah tempurung yang tak tahu apa-apa. Hari-hari main sentimen perkoman. Hari-hari duk cerita Zionis. Jadi otak jadi macam katak bawah tempurung tau. Kalau tanpa Barat, tanpa China, tak adanya kita ni. Kemampuan kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Kemampuan kita hanya mampu buat belacan. Tahu belacan? Itu kemampuan kita pun. Nak cakap apa? Mana jat pejuang yang orang kita buat?
Dah berpuluh tahun. Kata duit ada, kata kita maju dah. Jet pejuang kita tak mampu buat. Pistol tak mampu buat. Pistol pun kita tak mampu buat. Untuk nak berperang. Kadang-kadang sekarang ni nak berperang dengan keris. Senapang tak payah cakap lah. Senapang kat Kementerian Pertahanan kita tu semua made in USA. Nak cerita apa kita? Tak payahlah. Kita ni dulu belajar. Nak gali minyak kita belajar dengan Indonesia. Buat jalan tol belajar dengan Indonesia. Pilot kita dulu. Tanya pilot. Orang-orang lama. Dulu pilot kita belajar dengan Pin. Pandai sikit belagak. Pandai sikit belagak. Itu orang kita. Rompak duit pandai. Dalam negara Malaysia ni, rompak duit pandai. Yang duk jual, Melayu Islam, Melayu Islam. Rompak duit itu dia pandai. 60 tahun, kita tak tahu apa yang kita buat, yang kita cipta. Kita bangga dengan menara KLCC, bukan kita buat. Yang buat pekerja asing. Duit yang kita ada. Mana ada kemampuan kita? Tak payah nak cakap, tak payah nak kata. Batu kerja banyak tak ada kualiti. Kita lah. Benda-benda bangunan yang cantik-cantik yang ada seluruh Malaysia ni, kamu orang tengoklah, perhatilah. Bangunan yang cantik-cantik tu, kedai-kedai yang cantik-cantik tu, semua Cina yang buat. Arkitek, engineer, majoriti Cina. Saya nak dengar lah daripada kepimpinan PAS, daripada Perikatan Nasional yang selama ini bermain di sentimen perkauman, bermain sentimen agama. Kita Malaysia ni hanya ada 32 juta orang, 34 juta lah mungkin sekarang ni. Tapi kita punya bercakap tentang Amerika, tentang berkobar-kobar. Benda macam ni kecil. Anggaplah benda macam ni kecil kan. Mana? Malaysia boykot lah lagi. Panggil PAS. Boykot KFC, McDonald, apa lagi. Semua benda lah boykot. Boykot. Apa lagi? Starbucks. Boykot semua. Amerika baru je. Ngenakan tarif 24%. Menggelupur kita sekarang. Itulah sebabnya kita hidup dalam dunia ni. Jangan kita duduk di bawah tempurung. Mungkin 40, 50, 60% kita memerlukan negara lain untuk membantu negara ni. China penting untuk Malaysia. Barat penting untuk Malaysia. PAS boleh buat apa? Saya dah cakap berulang-ulang kali lah. Persenjataan kita semua US. Barang-barang lain kita ambil daripada China semua. China dengan Barat. Tak ada. Timur Tengah ni. Timur Tengah yang ada kat Malaysia ni kapet lah. Kapet. Kapet yang ada. Ini adalah pengajaran pada kita. Dalam Malaysia ni kita berpolitik. Berpolitik yang kafe lah, yang itulah, yang ini semuanya. Sekarang ini kita macam mana? Kalau kita ikut cara Hadi, kita ikut cara PAS, negara ini tak boleh maju lah. Kita duduk di, orang kata di tahun 70-an, 80-an. Macam orang bodoh lah. Daripada dulu saya kata, tak perlu cakap banyak kita ni Malaysia. Kita ni hanya ada 32 juta orang aja. 32 juta orang, bukan semuanya Melayu. Bukan juga semuanya duduk di Semenanjung. Ada pecahan dia. Duduk di Sabah dan Sarawak. Berbilang kaum kita ni. Terjadi apa-apa, semua rakyat kena tanggung. Perkauman yang dibuat oleh satu golongan yang ekstremis, menyusahkan semua orang. Kalau kita ni dipimpin oleh pemimpin PAS, pemimpin yang resis, negara ini hancur berkecai. Kita sekarang ni nak harapkan apa? Orang PAS ada tak tanam bawang? Orang PAS ada tak tanam? Ni barang-barang tempatan ni je yang boleh kita tanam, yang kita boleh olah. Barang makanan ni pun orang PAS tak buat. Suruh tanam padi pun PAS tak mampu. Negeri PAS yang ada padi pun padi ada masalah. Asyik kerajaan bantu dengan subsidi. Macam mana kita nak buat benda lain?
Banyak perkara yang kita dah buat ya, kadang-kadang banyak yang gagal. Ini baru Amerika hentak sikit tau. Kalau Amerika hentak sikit, China hentak sikit, kembali zaman batu kita. Itulah kritikan pedas terhadap kaum Melayu konservatif di negeri Kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.